Hai, welcome back to my channel. Kita di sini. So hari ini kita akan menjadi security penjaga sekolah, macam jaga sekolah tengah malam. Dan Iki lama juga tak buat video, lebih kurang 2 minggu. Lama pun dah lama Iki tak pegang sepak dalam 3 ni, betul-betul lama. Dan Iki minta maaf lah kalau Iki jarang upload sebab Iki sibuk. So Iki akan cuba upload lah walaupun tak segigih dulu. Nanti Iki cubalah upload macam apa ni, kadang upload, kadang tak upload. Macam 2 hari tu Iki upload, sehari tu Iki rest lah, lebih kurang macam tu lah. So tak masa, jom kita jadi podcast. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Late Not Duty. So game ni daripada Kelantan. Dan dia punya sound tu, kita tengok setting dulu. Ok, ni tutorialnya. WASD, draw item, touchlight, sensitivity, resolution, FPS. Ada sound guys. Ok, let's go kita play demo. Sebab game ni belum release sepenuhnya, kita play demo. Kalau game ni dapat sambutan dan game ni release, mungkin ni akan belilah game ni ya. Pukul 9.45 Principal Office. Ok, kita berada di bilik guru, bilik pengetua di Cempaka School. Ni siapa ni? Siapa ni, pengetua ke? So pengetua kita ialah Solehah. So yang ada base in the 80 second you but not you dan Richards of the surviving di Kuala Putih bombing. Kat Kuala Putih bombing tu ada serangan bom ke? Okay, ni asal was boleh from the later I saw that they will stay with me. I started suffering from several pills. They are trying to do the train like that. You will scare another way, but you for security role I have to be and hello connected under control. I see you telecommunication. Okay. Yes, my kid is strict not paid to track my orders. I never miss one. Okay. Good, this sebelah nenek tu. I look for item reservation for you guys. Okay, for night shift. Kita akan bekerja night shift menjadi pok guard macam tu. Security. Night patrol the crowd atas. Glad to hear you tired. Okay, kita dibekerjakan ya guys. 7.45 di rumah kita. Apa ni? Nasi lemak ni. Price tu kita. Okay. When I had the proper buy, I'll be let's eat nasi lemak. But before that, let me turn the light switch. Okay. Turn on switch. Damn. Okay. Ni apa ni? Kita buka dia semua lampu. Lah, tandas boleh guna. Realistik juga kan tu ni. Apa ni? Toilet. Ya Allah, kita tinggal lah pegang nasi lemak guys. Alah, kencing sambil pegang nasi lemak. Kan letaklah nasi lemak dulu. Iki. Okay, kita eat nasi lemak. Makan kat mana nasi lemak ni? Macam mana makan nasi lemak? Eat nasi lemak. Banyaknya telur je. Biasa beli nasi lemak berapa ringgit ni? Biasa beli nasi lemak tu separuh ataupun setengah guys. Telur. Terus night shift at school start at 11.30 malam After get shot, I know I going to zombie tonight. Okay, sebelum kita menjadi zombie, better kita tidur dulu. Eat, sleep. Okay. Dia tidur kan? Tidur. Okay, sudah bangun. Exit your home. Okay, kita dah boleh belah. Exit home, yes. What do this look right? I was literally just here for an interview this morning.
Okay, dia rasa sekolah ni nampak berbeza sebelum ni. Macam waktu siang dia nampak lain, malam dia nampak lain. So sekolah Cempaka kita tak tahu sekolah Cempaka ni ada betul-betul ada ke tak. Okay, let's go, kita bekerja demi mendapatkan duit, mencari rezeki. Patrol the school ni dilarang okey. Jangan merokok guys, sebab merokok ni lampu dapat apa ni, lampu suluh. Cuba nak guna F. Udah patrol the school, kita boleh buka ke? Okay, kosong okay, kita tutup balik. Kita patrol the school kecil juga sekolah ni What is screen? Hello, I sound the waduh, bunyi jeritan guys. What is someone need help? I need to check that out. Kat mana? Kat sini ke? Iki rasa bunyi dekat belah-belah ni. Korang dengar tak? Macam ada bunyi tik-tik-tik macam bunyi bom bilik guru. Kita boleh buka ke bilik guru? Okay. La ilah jap. Dilarang okey tapi guru merokok guys. Tak apa jadi ni guys. Tak boleh merokok guys. Ni guys, rukuk. Ni ada kowe. Ni first aid kit. TV tabung TV tabung. Monitor tabung. Okay, bunyi macam belah kanan. Boleh buka lampu. Buka. Kelas 2A. Apa benda tu? What is that? Blinking thing of that. Kenapa ni meja bersepah ni? Apa jadi ni? Okay, kita datang. Aduh. Push, apa jadi ni? Push. Cakap mana ni? Wah, if it's so real, just pray. My head, I need my medication before this. Itu mimpi ke lah? Tu mimpi je lah guys. Tu mimpi. Find the check. Macam mana kita company drawer? Close. Ni take medicine. Lepas tu find water slow. Ni air. Okay, kita minum ubat dulu. Panadol. Okay, dia dah rasa elok. Sekarang kita dah boleh bekerja yang sesungguhnya. Tadi tu hanya mimpi. Finally the grace Cempaka School. Ni lah baru betul Cempaka School. That brain play into I need to shake it or focus on my shift. Okay, kita baca dulu nama sekolah ni. Cempaka School, Kampung Mak Kau Green, Macang Kelantan. Sekejap. Mak Kau Green, okay. Macang Kelantan. Mak Kau Green lah. Okay. Ni apa ni, kubur ke? Yes lah. Kubur guys, depan sekolah dengan pokok kelapa sawitnya. Okay, kita cuba nak buka ni. Open the gate. Yes. Go to security guard post. Mana? Kat situ ke? Nampak berkelip-kelip tu macam ya. Okay, bunyi angin kat sini cukup tu flashlight. Let's go. Ya, Iki nak cuba. Lepak kenapa? Lepak kawan-kawan. Okay, he open the door. Tak ilah. Pengetua kenapa? Pengetua kejutkan saya pengetua. Kalau saya mati depan tu ni, tak kemasuk kubur depan tu. Ini pun mesti kubur-kubur tu punya kerja pengetua ni guys. Dia buat kejut orang, lepas tu dapat serangan jantung, mati, dia pun kubur lepas tu. Kenapa pengetua ada lagi kat sekolah ni guys? Oh god, you're here. I'm just checking the log. Welcome to Cempaka School.
Mak kau green. By the way, I is not different at tonight. Does it here? Salah, salah. Entahlah. Yeah, I got to study the net, Mr. Soleha. It's not that of you, Mr. Adam, that let me tell you. This work never quit it, and where you responsible for the place like this. Anyway, remember to talk to scanner. This is this is scanner. More difficult is my safe checkpoint that's all over this school, but only the scanner now to his home. Macam apa ni? Macam yang suruh scan lah tempat-tempat yang kita kena pergi tu. Macam kita check in ke apa masuk dia, checkpoint. Checkpoint kalau kita dapat scanner tu kita letak dekat checkpoint tu, macam settle lah, kita dah pernah pergi, maksudnya kita dapat tahu lah kita dah pergi mana. Macam tu lah lebih kurang. Just try it and you okay, yes man. Okay, mana scanner? I should find the scanner. Mana scanner? Hai, hilang dapat pengetua ni. Pengetua ni tak bagi salam. Mana scanner ni ke? Take the scanner. Your first checkpoint location is main gate. Okay. Sekejap. Okay. Memo. What is memo? Ni apa ni? Apa ni? Kita dapat baca lah. Kelabu sangat guys. Okay. So main gate. Okay, kita pergi kat main gate. Itu apa tu merah-merah? Seram juga kalau sekolah depan dia ada gubuk. Scanner. Oh, ni. Scan checkpoint. Okay, easy. I can do this. Just find the checkpoint and scan it. Okay. Sekarang first scan. Okay, kita dapat achievement unit checkpoint location in canteen. Oh damn. Okay, apa ni? Kantin ni kita ada suara macam ni guys. Okay, langkah apa ni? Langkah dapat baca lah guys. Langkah menuju sekarang. Ini scan. Please find the valid checkpoint. Apa tu ke? Kantin apa jual minuman bergas ni? Jarang-jarang kita jumpa. Mesti jual air sangkuit kat pun air sirap ni tu, unit checkpoint tu yang kuat post. Jarang-jarang orang jual minuman bergas kat sekolah ni guys. Biasa air masak, air sirap, air oren, air jagung, air apa lagi air teo. Jarang kita jumpa air susu ke, air tebingka. Biasa kantin macam tu. Okay, kita scan. Lagi cepat kita buat, lagi cepat kita balik. Push. Okay, tu agak mengkejutkan Niki. Taklah terkejut mana, tapi ya kalau suara dia, sound effect dia lebih kuat, mungkin terkejut lah. Okay, different. The watches a cat, yes. Tu apa ni guys? Bangla kan. Unit checkpoint location macam orang Bangla berserupan ni guys. Teacher room ground floor. Mana teacher room? Kelantan guys. Red flag. Korang nampak tak? Kelantan kan tu guys. Macam Kelantan Malaysia tu. Kelantan tu. Kelantan tu simbol Kelantan, cuma tak nampak situ. Okay. Tu mana? Ni mesti tempat perhimpunan pagi-pagi, murid-murid beratus ni. Betul tak? Apa ni? Teacher's room. Ni teacher's room guys. Bunyi sound pintu dia pun. Kenapa gelap sangat? Boleh buat lampu tak ada? Switch ke? Tak ada gelap sangat ni, tak nampak guys. Mana ni nak check scam ni? Ni. Okay, nice. Okay, nasib ingat ada tu kat belakang. Okay, next point is library. Mana library? Library, itu ke library? Tutup. Kena buat masuk tikus. Masuk kucing biar kat dalam tu. Library.
Tak. Okay. Ni apa ni? Tulisan kanak-kanak guys. Okay. Library yang cukup bagus lah, cukup bagus. Okay, ni sekarang apa benda yang sedang tinggi sangat ni? Okay. Push. Benda ni Majid Bangla datang lagi ni guys. It's happening again. No, it's not actually there. Okay. Tak padam. Cuma halusinasi awak. Oi. My head feel not very good, but I think I still able to keep going. Okay guys, sedap badan mungkin sebab ubat aku. Tak pun mungkin sebab penat sangat. Okay, toilet. Mana toilet? Macam Kelantan guys, macam Kelantan. Apa tu? Blok 1 Blok A, Blok 1. Blok A, mana toilet? Ni toilet ke? Blok mana Kelantan pula dah. Mana toilet? Ni toilet ke? Apa benda? Oh, ni toilet. Okay. Masuk dekat bilik ni. Gila pula masuk kat tandas ni. Baik dia lain macam. Okay, mana checkpoint? Ni apa ni? Ish, tai guys. Siapa yang makan coklat bersepah ni? Set kita mandi lah. Aduh, geng Kelantan. Aduh, dah mana checkpoint ni? Tak, ilah checkpoint dalam tandas. Padahal boleh je letak luar tu macam kat situ. Kenapa nak letak dalam tu juga? Menyusahkan kerja lah. Okay, kita search checkpoint. Your next checkpoint location is first block B. Kita cari block B. Ni mungkin ni kereta pengetua mungkin. Sebab nampak ada seal dia kereta, mungkin kereta pengetua. Alamak, kira pun tutup library. Takut pula tengok library ni. Tutup. Tak pasal keluar Bangla datang ni. Ni blok B. Ni apa ni? Principal office. Lock terkunci. Tu depan dulu. Okay, boleh lari tu. Oh, lari lah, boleh lari guys. Kenapa tak cakap guys? Kalau tak lebih cepat kita buat kerja. Okay dah. Cek belakang tadi. Unit checkpoint location is 10th floor Block S. Jauh juga kan. Nak pergi ke Blok A tu. Lain kali tu bagilah sama rata pun masa seminar kita duduk lagi. Lain kali tu contohlah masa kita kat tandas tu ayatlah pergi Blok A terus. Lepas tu baru tulis ni. Tak kau pernah nak pusing Blok second floor. Second floor lah. Mana checkpoint? Tu. Okay. Scan. Apa tu? Wih. Ada orang dijoget kicau mania guys. I can tell. I had that I can't feel anymore. I need to rest. Too much back to the security post. Okay. Kita punya main character ni dah penat. Kenapa ada tempat ke 10 lagi ni? Okay, dia rasa kepala dia berpusing. Okay. Gosh, aku tak expect ada jump scare tu guys. Serius. Okay, yang tu paling takut sikit. Yang tu takut. Bukan takut sikit, takut lah juga. Kejut sebab muka dia seram. What was that thing I expected to open my eyes and not see anymore? Yes, I'm done. I go to her. Okay, kita balik. Kerja ni. Tak sesuai. Rest of the place I'm going to home. Don't I to police to chat. Nah, kita balik. Dia buang. Tak function. Saya dah penat kerja sini. Ada gangguan lebih baik. Utamakan keselamatan daripada saya terganggu. Di seksa hari-hari. Dikejar hantu di dalam sekolah Cempaka Mak Kau Green ni. Lebih baik saya balik, saya tidur. Lagi sedap. Apa tu? Tu motor guys. Motor kita guys.
Tu kita kena goncang. Spam E. Nice. Okay, kita dah boleh balik. Oh, pengetua Saleha. Okay, pengetua saya dah penat sekarang ni. Saya dah tak nak bekerja kat sini ya. Kat sini ada gangguan. Okay, Mr. Saleha, what was wrong? Adam, you look like you piece of the ghost. Saya nampak hantu berapa kali ni. Saya nampak bangla. Saya nampak orang joget kecaman ni. Lepas tu ada orang terkejut saya dekat depan tangga. Lepas tu Cikgu Saleha kejutkan saya dekat jaga pos tadi. Itu yang private on me. I understood it. Yeah, was anything right in front of I think I lost it. Everything can explain. Let me explain it to you. Apa yang nak explain? Oh, mungkin kubur tu. Tak, kenapa kau buat kubur depan sekolah? Memang ada gangguan lah. Aduh lah. I'm sorry Mr. Saleha, but I must go. I do not need this job anymore. Tahu saya dah penat lah. Saya dah penat lah cikgu. Alright, I'm sorry, I need you and I pray you to Cikgu pun berjaga dekat tempat ni. Cikgu lah jadi jaga sekalipun. Pengetua boleh jadi pengetua, jadi jaga. Ketua pun tak balik yang kita pengetua yang jadi jaga kat sini. Tengok tak balik pun. Dah pukul berapa? Pukul 11 ni. Dia tak apa guys. That's good. Kira sebab ni 11.30 pakai 10 main gate ni. Kira sebab ni. Okay, kita kat mana ni? Where am I? Apa ni? Is this the tanah? Jangan kata kita kena kubur. Okay. Demo and the thanks for playing really on this team, but if you a bit back then to maybe a steal. Okay, kepada developer tadi saya dapat bug sedikit. Yang teks tu tak hilang ataupun memang macam tu. Okay, dan ni kita cakap lah, apakah kubur tu ialah orang-orang penjaga sekolah ni dulu. Ia akan terus berterusan. Apakah? Kita tak tahu sebab ni masih demo. Mungkin ada lanjutan ceritanya. Okay, itu sajalah. Dan macam tu lah untuk video kita pada hari ini, menjadi pokga security dekat sekolah tengah malam. Dan ujung-ujung kita kena kubur dengan Cikgu Saleha, pengetua sekolah tu. Sekolah Mak Kau Green ya. Let's go. So kalau game tu dah release, Iki akan beli kot kalau video ni dapat sambutan yang banyak lah. Sebab yang ni masih demo. So Iki rasa itu je video kita pada hari ni. Dan jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk buat video yang lebih menarik. Kalau korang ada apa-apa yang nak suruh Iki mainkan, just request kat komen. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.